Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi sekali lagi kesempatan untuk kita bersama pada hari ini, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua diberi rahmat dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya keberadaan kita pada hari ini adalah kerana takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang. Di saat yang sama, perlulah kita renungkan juga sebahagian daripada rakan sahabat kita tidak lagi mampu untuk bersama-sama dengan kita. Ada yang telah pergi untuk selama-lamanya, ada yang telah ditarik nikmat penglihatan, nikmat pendengaran dan sebagainya. Ada juga yang mampu hanya untuk menonton sahaja, ada juga mampu sekadar untuk dimerasai suasana yang Allah SWT takdirkan untuk kita bersama pada hari ini. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dalam kesempatan yang ada ni, insya-Allah kita nak berkongsi sedikit, kalau boleh saya nak sebutkan sebagai orang panggil bingkisan untuk sama-sama kita renungkan betapa kita hidup di dunia ni, kita nak hidup sorang-sorang. Kenapa? Kerana objektif Allah SWT hantar kita ke dunia ni, kita kena hidup berkomuniti. Sebab itulah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca tadi, inna khalaqnal insana min amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ni daripada mani yang telah bercampur dan nabtalih, bukan setakat tu saja, kami uji dia. Uji yang pertamanya faja'alnahu sami'an basira. Sengaja Allah ciptakan kita ni jenis dengar. Jenis dengar begini, boleh tengok, boleh nampak. Kenapa ujian terbesar kita rasa perik, kita rasa sakit, kita rasa derita, puncanya daripada dua. Yang pertama kerana kita tengok sesuatu yang sangat kita rasa tak suka, itulah ujian bagi kita. Kita tengok sesuatu benda yang menyeronokkan, itu jugalah ujian bagi kita. Dan kita melihat penderitaan, itu juga ujian kepada kita. Dan pendengaran, bila kita mendengar suatu benda yang sangat melukakan hati kita, situ juga kita rasa macam kita down. Dan juga bila kita dengar suatu benda yang sangat menyeronokkan kita, sangat benda yang kita kata kita happy, dia jugalah satu ujian kepada kita. Tu nikmat ujian yang pertama Allah Ta'ala hantar kita ke dunia. Jadi ramai juga di kalangan kita bila berdepan dengan ujian ni, kadang-kadang kita ni terlupa yang pertama, yang bagi kita bahagia ni orang yang sama. Allah yang sama yang bagi kita bahagia, yang bagi kita, kalaupun kita kata derita, Allah juga yang bagi. Kenapa? Sebab kita sebut tadi lah, Allah sengaja uji kita. Kenapa? Dalam ayat yang lain disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata. Maknanya walaupun kita rasa kita ni suka, kita rasa kita hidup, kita bahagia je di dunia ni tak? Boleh dah. Mungkin kita berangan-angan, kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita hidup sama-sama, kita happy. Tak. Allah memang cipta kita ni jenis khalaqal mauta. Allah ciptakan mati, wal hayata, hidup yang kita hidup dulu ni. Kenapa? Sebab kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah nak tengok siapa di kalangan kita, di kalangan kamu ni yang terbaik amalannya. Jadi bila kita berdepan dengan ujian ni, kadang-kadang kita ni mengeluh. Bila kita mengeluh, kita pun kata payahnya jadi manusia tak. Sebab kita kata tadi, kalaulah Allah jadi kita ni tak nampak. Bila kita tengok satu benda yang perik, kita rasa benda yang kita tak usah tengok. Tengok tu, ya Allah, tak sanggup. Tak. Kadang-kadang mari mikir dalam kepala kita, kalaulah aku tak nampak. Kita pun bayangkan balik. Orang tak nak melihat, dia pun merunguk juga. Dia kata, kalaulah aku dapat melihat. Maknanya kita sebenarnya benda ni tak akan berkesudahan. Kerana memang Allah cipta kita ni tak akan puas hati sama-sama. Kenapa itulah? Kerana perasaan tak puas hati kita itulah kita akan berusaha nak mencari bagaimana akhirnya nanti kita boleh terima. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi dalam pertemuan kita pada hari ini, iaitu berdamai dengan takdir. Maknanya kalau kita pilihan kita fikir kita nak panggil nak berlawan, ataupun kita panggil kita nak orang panggil lagu mana? Konfront.
kita nak berkonfrontasi dengan takdir kita. Mana boleh terima saja takdir suatu benda yang ni reflect kita takdir tu, kita tidak terima. Bila kita tidak terima, kalau sekadar kita tak terima saja tak apa. Dengan kita tidak terima takdir, dia akan menambahkan lagi masalah-masalah hal lain. Bagi contoh orang panggil, kalau kita orang-orang muda ni, orang tua pun gitu juga. Kita kata dalam pencarian jodoh. Kita kata kita sayang lama dah. Orang panggil janji hidup semati dah. Tapi dah Allah takdirkan tidak kita bersama, kita nak kata lagu mana. Tapi kalau kita kata, tak apalah. Kalau dah memang kita tak dapat juga bersama, biarlah. Kita terus membujas apa bila-bila. Kita nak fikir lagu tu tak. Kenapa kita nak terima takdir? Ya Allah uji kita. Allah bagi dah kesenang kita bersama, kita sayang ni. Tapi Allah uji kita, kita tak dapat bersama. Aku kita fikir, mungkin ada hikmah di sebalik ujian tu, ya Allah SWT tak perlihatkan kepada kita tak. Kita akan tengok mungkinlah pasangan yang patut kita kata bersama dengan kita, tiba-tiba Allah takdirkan dia dengan orang lain. Dengan orang lain tu pula Allah memberikan apa panggil satu message bahawa pasangan kita ada kalu lah tiba-tiba bersama dengan kita, kita akan menderita. Tapi kita tak nampak. Kenapa? Sebab benda tu belum berlaku. Bagi contoh tak, kita ramai di kalangan kita ni biasa pergi mana-mana ni ada berkenderaan, kalau tak berkenderaan kita jalan kaki. Tapi dalam perjalanan kita nak pergi mana tempat tu, kadang-kadang Allah uji kita. Awak duduk Kota Baru, nak pergi Pengkalan Kubur, nak pergi ni, nak pergi suatu tempat hak awak minat, hak awak suka, memang nak kena sapa. Tapi bawa-bawa kereta tiba-tiba sapa di Pasir Pekeh, awak tak ada ke tayar kereta tu pancit, terganggu awak, teruji awak. Kita pun mari rasa rasa nak marah, rasa panah. Kenapa? Nak pergi tempat hak janji, nak pergi tempat hak kita rasa memang kita nak sangat sapa. Tapi Allah tak ada ke tayar kereta kita ni pancit tak. Terganggu rasa. Situ dalam banyak-banyak benda ni kadang-kadang kita nak supaya hati kita ni tenang, kita ni mudah nak terima, kita ambil lah sebagaimana yang Allah SWT sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna kita kan boleh nak cerita buat apa aku. Allah uji kita, Allah tahu dah kita boleh. Cuma kadang-kadang kita tewas bukan sebab kita tak mampu. Kita tak nak terima dan kita tak pun nak atasi. Kita pakai terima dengan tewas dengan lagu tu. Sebab apa ujian yang Allah Taala bagi ni, dia tak akan uji melainkan ikut kemampuan masing-masing. Dan penting juga bila kita cerita kita kata nak berdamai dengan takdir, kadang-kadang kata okey cik boleh lah, dia mungkin cik ni yang mengalami ni, yang merasai ni. Cuba kita kata memanglah kita rasa. Hok beri perasaan, hok beri rasa kita tu siapa ni? Allah Taala. Tak okey lah dia atas kita bagi-bagi hok kita tak apa panggil apa dia? Tak mampu nak fikir dan perasaan. Sebab kita kata tak, ginilah kalau orang gelar ke awak tak. Orang panggil, tu apa dia? Tu badak. Tu badak lagi dah, badak lagi. Kita dengar kan sakit hati tak kata kita badak? Tak. Orang tonton drum. Tu otak si gapo tak parut kan tu tonton drum. Orang kata kita. Pertamanya memang sakit hati. Tapi sakit hati tu selama mana awak nak simpan sakit hati? Sakit hati perlu kita rasa untuk nak memperlihatkan diri kita ni manusia normal. Manusia normal bila kata gapa-gapa dia rasa sedih, dia rasa suka, dia rasa bahagia. Tetapi kita setakat rasa sudahlah. Bila rasa masuk dalam kepala, otak kita tafsirkan yang kita rasa sedih. Setakat tu sudahlah. Jangan sedih kita ni 7 hari 7 malam. Bila 7 hari 7 malam apa lagi? Kita ni seumur hidup kita. Bayangkanlah, kita kata perasaan kita sedih tak ada ni, kita rasa berat dalam hidup kita. Gimana-mana terbayang tak? Kita rasa macam hatu dok kejar kita. Gimana-mana ada dok turut kita, benda kita tak suka. Jumpa dia pun, tengok muka dia, naik nak marah. Tengok nak marah. Jadi pertamanya, siapa dia untung sebenarnya? Dia buat kita rasa sakit. Dan kita memilih untuk sakit selama-lamanya. Agak-agak kita cerdik ke tak? Tak cerdik banyak. Baiklah kita berdamai dengan takdir. Orang konsep kita, orang nak kita, kerana kita respon. Orang suka buat. Dia buat-buat, tak orang padan dah dia. Seronok tengok kita rasa menderita. Seronok tengok kita kesakitan. Tapi kalau kita buat natural, buat tak tahu. Nak mengenak sampai bila dia nak kata, tak buat dah aku dia ni. Dah dia tak buat lah, dia berhenti. Dan kan kita rasa tak adil, kalau kita sabar, Allah Ta'ala gantikan dengan satu benda yang
Kita kata tidak ada nilai di dunia ni melainkan satu benda yang kita kata aset abadi kita di akhirat esok-esok. Kita senyum dia kata gapo. Setiap kali dia kata dia orang panggil apa dia? Dia rugi. Dua kali dia kata, dua kali rugi, tiga kali kata rugi. Kita kalau kita terima dengan hati kita yang terbuka, bukan kita reda perbuatan dia, tak perlu kita reda pun. Kalau dia nak kita, tapi nak yang kita sabar kita tadi, yang kita tidak heret sabar bila-bila menyebabkan kita tahu-tahu di akhirat esok kita ni hidup senang. Dalam akaun kita ni penuh dah. Dia ni kau susuk. Cuma hak lebih baiknya kita raikanlah yang Allah SWT sebut dalam ayat yang lain tu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita ni semua bersegeralah kamu ni untuk mencapai keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah royak tu pada ayat lalu. Apa suruh gitu? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kerana apa? Kerana syurga telah disediakan untuk orang yang ni tak ada ni. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itulah tak ada diterima gapo-gapo rasa tu memang rasa. Tapi apa dia telah perlahan-lahan dia lupakan perlahan-lahan. Dan Allah kata disediakan syurga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ni Allah bagi lalu ciri-ciri dia. Tak usah kita mikir banyak. Allazina yunfikuna fis sarra. Orang yang sanggup membelanjakan harta dia dekat ada senang. Senang dia buat cara senang. Allazina yunfikuna fis sarra wad darra. Dekat ada susah pun dia sebab biasa. Susah kita buat cara susah. Senang kita buat cara senang. Allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz. Tak payah kita nak buat ni. Beram nak marah. Kita panggil kita ibarat kata ada orang jual kita beli selalu. Tak payah beli. Bagai buruk apa kita nak beli? Jadi awak beli kau bagai buruk nak jual. Benda ringan nak kita tu benda buruk. Apa kita nak belinya? Tak. Kita buat tak tahu tu. Dah lah. Ni aku tak beli belakang. Beli pula orang panggil kita beli rebah, beli ikan busuk, beli barang buruk, bubuh dalam hati kita. Rasa cerdik lah kita. Tak cerdik banyak lah. Tapi dia jual barang buruk, tak apa, kita tak payah beli. Tapi benda dia jual tu, Allah tukarkan esok-esok menjadi satu benda yang baik di akhirat untuk kita esok-esok. Dia tu akan boleh barang buruk yang dia jual. Jadi semula-semula laba, dia agak rebah, tak usah beli. Misalnya kita tengok saing kita dah wangan-wangan ada gini, sikit teriak, sikit atuk kepala. Nak pergi marah orang itu tak berani pada atuk kepala, patut duduk kepoh tangan, iris tangan, apa tak pernah banyak, tak panggil apa, nak beli barang-barang buruk, barang busuk, tak usah beli. Benda orang buat dengan nak kita buat benda tak betul, nak panggil ibarat orang jual barang buruk dan yang kita beli, dan setakat kalau kita beli buat klik rumah, tak lagi ni bubuhalan ni. Bubuhalan ni menyebabkan hati kita bekok, hati kita nanah, siapa kita panggil kemurungan. Siapa kita ni kena anxiety. Siapa kita ni akhirnya orang panggil kalau terbalik meta. Meta ni boleh terbalik juga. Seperti kita kata overweight lah. Meta kita timbang berat badan ni kalau dia kata situ kapasitinya tak lebih 100 kg lah. Kita ni 200 gram pak kita naik atas meta tu kan terbalik meta punah. Kita tak say bila terbalik meta punah. Kenapa? Kita patut kita rasa bahagia. Kita ada ketika kita rasa derita, ada ketika kita rasa bahagia. Sebab apa? Bukti kita ni manusia normal. Kalau kita ada kissing, senyum, semua, kita dah tak ada orang panggil apa dia? Rasa. Bila tak ada rasa, tak ada nikmat lah hidup atas dunia. Dan sebagaimana Allah sebut tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang gila dia uji juga. Tapi Allah bagi dia boleh melepasi uji. Kita tengok dia jalan atas jalan tengah hari. Dia tak rasa panas. Sebab Allah bagi uji, dia boleh ni. Cuba kita hak normal ni. Agak kau boleh buat tak? Tengok orang gila, dia tak akan baju, dia tidur tepi-tepi jalan, tepi-tepi rok atau rupuk. Dia kata gelabak perita kah? Dah. Anak katanya, semua tu kita kena terima atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak beri saja-saja. Allah beri ikut kemampuan. Memanglah pekat awak, Allah beri dia siapa gila. Tapi bila dia gila pun Allah akan uji juga. Ujian dia boleh lepas. Tapi kita ni tak berapa nak gila mana lagi dah. Terjari kita nak mikir kita nak berontak sama. Kalau kita berontak untung kita tak apa, dia rugi. Papa kata gegar tak nak buat apa ni Fatimah. Daripada muka kita ni ceria sampai tumbuh-tumbuh jerawat. Daripada muka kita nak panggil patut kita ni dari segi penuh tu. Umur baru 20 tahun tapi orang panggil dak serabut masuk dalam kepala semua. Tanya kita Fatimah. How old are you? Tak. Dia Fatimah apa contoh dia jawab I'm 16.
Tolong kawak ni 16 muka apa 70 tahun. Rugi siapa? Rugi kita juga. Rugi kenapa? Sebab sebut tak adil lah. Kita dah eret rebah belakang. Habis benda somak dalam kepala. Nak berubah dalam kepala kita. Kita panggil nak klik di rumah kita. Kita nak naik atas rumah kita. Bagai-bagai comel je. Perabot-perabot buruk kita tahu belakang. Bagai-bagai bang. Kadang-kadang ayah itik naik atas rumah kita. Kita hambat. Apa lagi kita heret siapa. Rebah-rebah menyakitkan hati kita. Tapi kita tak dalam rumah kita. Kita tak tengok hari-hari. Tak? Orang yang nak kita rasa sakit hati. Tapi kita ambil letak sebagai benda buruk. Tapi kita nak tengok. Orang panggil, bila-bila tak suka perintah. Bila tak suka perintah. Maknanya itulah. Orang panggil, setara tu dah. Orang panggil, nikmat kita atas dunia tak kena banyak lah. Dan selain daripada Allah SWT sebut, Allah kata kita ni pasti manusia, makna segi perasaan gini, dari segi ujian, dari segi macam-macam benda, orang panggil rona-rona kehidupan ni, Allah ajar juga kita lagu mana cara kita nak bila berdepan dengan kita rasa down ni tadi, diajar oleh Allah SWT dalam ayat yang patut kita ambil lah juga sebagai pengajaran, iaitu kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Bila kita fikir formula ni kita letak kan, kita tak akan rasa kecewa sampai bila-bila. Apa dia? Kullan yusibana. Katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan berlaku apa-apa, tidak akan terkena musibah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali yang Allah SWT telah takdirkan kepada kita. Dan bukan setakat tu saja. Allah sebut lagi di hujung wa maulana, dia juga jaga kita. Dan diajar oleh Allah SWT dalam ayat yang sama di hujung, falyatawakkalil mukminun, maka hendaklah orang-orang mukmin ni bertawakal kepada Allah SWT. Jadi hak tawakal ni cara orang nak buat. Cara. Bila kita sebut cara apa? Sebab orang menyalah panggil salah konsep dari segi tawakal. Dia suruh bulat-bulat. Suruh mana? Kalau orang nak gak kita pilih, kita sedih lah. Kalau kata kita kita sakit lah. Tu orang panggil tawakal. Konsep tawakal yang tidak betul. Tu panggil tawakal. Suruh bulat-bulat ikut dia. Allah kepala dak kita duduk situ. Dah tahu dah orang lalu. Nak lalu kat tu dak kita duduk, pahala pijak atas kepala kita sakit, kita marah. Tapi kita tak fikir langsung. Tak, nak elok pada sakit, bolehlah duduk situ. Nak elok daripada kita rasa marah, bolehlah duduk layan. Nak elok daripada kita terpaksa tengok benda-benda kita tak suka, jangan tengok. Nak elok daripada kita sakit telinga kita ni, tak usah dengar. Sebab apa? Formula paling mudah kita hidup atas dunia ni, nak elok pada kita derita. Tak. Orang ngatur kita ni kan? Banyak. Bukan seorang. Awak layan orang. Esok orang lain pula. Jadi kita nak layan berlaku ni banyak. Tapi cara lagu mana? Agak-agak lah boleh tak kita nak kita tutup mulut seorang-seorang ni. Setiap kalau orang kata kita pergi pak ramah mulut dia. Pak orang ni pula kita pergi ramah boleh tak? Tak boleh. Tapi kita ada caranya kita boleh tutup telinga kita. Tak suka tak usah dengar. Lepas tu boleh ke kita pergi tutup orang ni? Dari segi benda yang kita nampak, benda tak suka kita tengok ni. Kita boleh kata tutup. Kita nak ayat dia suruh tutup. Boleh tak? Tak boleh. Tapi kita boleh tutup mata kita. Dan tu jugalah antara ibrah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang juga masyhur selalu kita duk sebut sama-sama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu kaum siapa pun. Kecuali ke mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sehinggalah yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia sendiri ubah. Dia kena ubah diri dia. Selain pada ubah diri dia, ubahlah hak dari dia. Ubah ni lagu mana? Ubah daripada negatif kepada positif. Orang buat benda hak tak comel kita ubah kepada positif. Positif lagu mana? Tak apalah, ni mungkin ujian Allah nak bagi. Allah nak uji, nak suruh aku ni jadi kau kuat. Ubah hakak dia kata. Kita terima lagi ujian lain, kita bawa sikap yang sama. Maknanya kita boleh hidup comel atas dunia. Pertama, kita melepasi ujian, tak sakit hati. Yang kedua, kita akan boleh pahala. Allah nak angkat darjat kita. Sebab tu orang yang selalu kena uji ni, dia jadi kuat. Sebab tu lah Nabi-Nabi, para Nabi, dia diuji lebih daripada kita. Sebab tu kita mengaji dalam Rasul ni, dia akan ada Rasul Ulul Azmi. Apa orang Rasul Ulul Azmi? Apa orang? 5 orang. Yang paling banyak diuji. Ulul Azmi. Kita ni tak ada siapa pekat tu. Nabi Nuh. Hidup apa lama Nabi Nuh? Lama hidup, dekat 1000 tahun lebih kurang gitu. Dia dakwah kepada kaum ni berapa lama? Beratus tahun.
Tapi gapo kesudahan dalam ayat yang Allah Taala gambarkan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh dia merintih ni bukan kata dia babak, merintih ni makna dia mengadu lah, bukan nak dia lemah, dia mengadu. Ini da'autu qaumi, aku ni kat siang malam ni duk ajak ni kaum aku, ajak pada kebaikan, ajak supaya mentauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lailan wa nahara falam yazidhum du'ai. Dia tak kira sikit abuk, supaya kecek dengan apa, kecek dengan dinding, supaya cuhai daun keladi, falam yazidhum du'ai illa firara. Dah lah tidak tambah, dah lah tak ikut nyepal dia pun main gitu, illa firara. Kalau setara Nabi Nuh yang hidup lama, kita ni hidup tak pernah lama mana, apa pilih lama pun lah ada lah 100 tahun. Tapi galik kat bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 ke 70 tahun, itulah umur galik kita. Jadi tak kiralah kita nak apa ni, setakat kita ni ujian, kita kata suai-suai kuku dia, ujung kuku je nak berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah sangatlah ujian yang Allah bagi kepada kita. Dan kita kena ingat, dalam kita nak berdepan dengan, kita kata kalau kita nak berdepan dengan kita panggil ujian tadi ni, Allah ada bagi tips. Nak pertama sekali sini kita kena ubah dulu. Pertama kena redha. Bila redha duduk, kita ada redha sekarang ni, insya-Allah apa benda pun mudah. Kadang pada awal kita tak ada royak, tak usah lah royak hari mana, tak sih. Tapi kalau kita belajar, kita terima perlahan, kita redha, insya-Allah situlah ada nikmatnya. Dan selain pada tu juga, kontrol lah hati kita ni supaya kita ni tenang. Dan cara nak tenang ni tidak ada cara lain, yang paling ampuhnya adalah kita berzikir kepada Allah SWT. Itu yang sebagaimana disebut oleh Allah SWT, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tak ada cara lain lah kecuali kita berzikir kepada Allah SWT, nescaya hati kita akan lebih tenang. Jadi kalau kita, tapi payahlah apa kita nak fikir kada zikir, nak nampak kita pergi WhatsApp baca panjang-panjang gapo tu. Jadi kita apa nak zikir ni? Zikir ni kita sebut hak sama-sama. Sebut wiacak zikir lah. Sebut nama Allah saja pun zikir juga, tapi sebut wiacak. Antara bila kita jadi kebiasaan kita, dia akan jadi zikir. Kalau kita baca jari-jari ataupun sempena baca, dia akan jadi baca. Dan selaginya kalau kita sertakan dengan niat apa kita nak, dipanggil doa. Doa tak semestinya kita dok karya panjang-panjang nak mula dengan orang panggil complicated sangat gini dak. Apa saja yang kita rasa kita nak, maka berdoalah kepada Allah SWT. Apa Allah Taala yang ada diberi petua kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi. Allah kata, apabila ditanya padamu wahai Muhammad, iza sa'alaka ibadi, ditanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tanya tentang aku moyak. Kalau orang tanya aku ni lagu mana? Ya Allah. Apa? Pak ini qaribun. Aku duduk dekat. Dekat ni. Kita nak bahasa Allah duduk jauh, pak tu kadang nak ngadu pedak. Lepas tu lagi takut pun tak nak takut mana. Tak apa. Nanti kita inilah, kita minta ampun, kita minta panggil apa dia? Kalau silap ni kan, kita taubat, kita bahasa jauh je Allah kita. Tapi Allah Taala kata ini qaribun. Ujibu. Aku ni akan beri. Aku ni akan perkenankan. Aku ni akan dengar. Aku akan jawab. Ujibu iza. Apa dah? Ujibu dakwah. Aku akan dengar. Aku akan jawab kepada yang diminta. Dakwah tidak oleh orang yang meminta. Iza da'an. Apabila mereka ini mohon. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Makna Allah Ta'ala suruh kita minta. Dan bukan setakat minta saja, suruh kita ni pula beriman. Jangan suruh percaya lah. Percaya. Gapa-gapa benda pun kita bergantung harap dengan Allah SWT. Jangan pula kita minta hari ni tak boleh, esok pun malah. Malah mari minta dah tak boleh lagi. Tapi kalau kita minta pitih dengan orang tak rasa puas. Mari minta dah, mari minta tak boleh. Hari ni tak boleh lagi. Esoknya tak boleh, siapa boleh? Apa kita dengan Allah Ta'ala tak nak buat lagu tu? Dekat Allah Ta'ala ayat dah dia ni pasal lagu mana. Kalau dia tak beri pun, dia akhirat ada bahagia kita. Kita atas dunia kan kita minta. Orang tak beri pakai saja gitu je. Tapi dengan Allah Ta'ala tak saja. Dia tak beri hari ni, masih dia beri. Kadang-kadang orang tak beri tu, mungkinlah ada sempat Allah Ta'ala tak bagi. Takut dengan kita boleh tak ada ni, benda tu menjadi buruk untuk kita. Jadi itulah antara benda yang kalau boleh kita pakat-pakat, betul pertama, betul niat kita. Yang kedua, penerimaan kita tadi. Dan nak terima ni dengan hati tu kena bersih dulu lah. Kalau hati tak reda, marilah gajah rimah gapo seperti sebut tadi. Kita kata supaya kita ni tak ada perasaan. Orang mari,
Nadia, mari kita pergi KFC. Pasir Putih. Tanya, Nadia, nak tom yum? Pasir Putih. Sebab dia tak ada perasaan. Kena ada perasaan dia. Perasaan pertama, nak terima, nak reda. Bila reda, mari apa pun boleh berlaku. Nak, caranya tadi kita sebut salah satu cara lah kita berzikir kepada Allah SWT. Hak lain juganya kita tukar kita panggil kita perasaan kita tadi daripada rasa tadi kepada kita katakanlah sebahagian daripada ibadatnya ke apa? Ibadat Allah SWT nak bagi ibadat sabar. Tak rugi pun orang yang sabar. Kenapa orang yang sabar ni lah orang akan menang. Kalau orang tak sabar tak, dia kata buat benda dekat-dekat nak boleh dah, tapi kerana satu saat dia tidak sabar, tak boleh. Gali-gali mah nak jumpa dah, nak nyamah kat tangan dah. Tapi ketika tu dia tak sabar, tak boleh. Mari orang ke dia, kerana sabar dia tadi, dia akan boleh. Waktu kita dalam hidup ni, sabar tu nak kena ada semua. Yang paling pentingnya adalah bagaimana Allah Ta'ala beri tips kepada kita, kita kena bersyukur. Kalau kita syukur, baru lebih lagi. La in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada aku, la in syakatum la azidannakum, maka kamu aku tambah lagi. Wa la in kafartum, Allah bagi peringatan pada kita, kalau mau kufur, kalau mau paling, mau dan sebalik daripada syukur tu, Allah kata inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ni amat pedih. Kita pergi situ lah. Makna kita nak pilih hak mana? Kalau kita kata pilih janda atau ni, tak. Kada ada lagu kata tak? Mana lagu tu? Pilih perawan atau janda. Pilih dia hak ni Allah bagi pilih. Pilih kepada dia. Fikir kufur tu kena sepak masuk neraka. Fikir syukur, tak ada kata berat nak atas kepala siapa nak jalan tak boleh. Kita bersyukur mudah je. Syukur ni pertama terima, yang kedua ucap. Daripada terima nak ucap. Terima dulu, terima. Ucap alhamdulillah. Ucaplah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada Allah juga, kita kena juga lah terima kasih kat orang. Orang yang permudahkan hidup kita. Sebab tu bila kita ni amal semua hak ni, insya-Allah kita ni akan mudah berdamai dengan takdir. Orang membantu kita, orang tolong kita, ringan-ringankanlah mulut kita ni. Pertama, daripada syukur, ucap terima kasih kepada orang. Itu cara buat. Kenapa? Manusia ni ada 2-3 perkataan atau ayat yang paling berat dia nak sebut walaupun pendek. Okey, yang pertama apa dia Nadia? Nak minta maaf. Dia berasa ni, aku ni salah dengan dia tu. Payah nak buka mulut. Tak. Payah. Nak minta maaf dengan orang. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, nak puji orang. Yang keempat, benda yang payah kita nak buat. Tapi memang kita nak buat, tapi payah. Selalunya kak, bila kita dah tak ada peluang, masa tu baru nyesal. Kita sayang kat orang, tapi nak ucapkan Nadia saja sangat sebab bila nak sebut tu rasa macam geli aku. Tapi bila kita contoh bila kita gi dah tak? Gi tepi kubur. Kita kejap dengan kubur Nadia ni saya masa dulu kak. Nadia ni kak. Contoh. Sebab tu lah ni masa yang ada ni jangan terlupa kalau kita rasa saya kat orang, bukan rasa saya kena saya. Jangan saya saja tapi kena royak. Sebab ramai di kalangan kita ni dia menunggu-nunggu perkataan sayang daripada kita, terutama sekali daripada ibu terhadap anak, daripada pasangan mereka yang telah berkahwin antara suami dengan isteri. Dia tunggu masing-masing tunggu. Bila tunggu sampai sudah tidak terucap, ada orang yang tidak mampu untuk mengucap sewaktu hayatnya akan menyesal selama-lamanya bila orang yang dia sayang, orang yang dia rindu kata dia tak ada dalam kehidupan dia. Tu ada 5 perkara dah Nadia kena ingat. Mula semula perkataan yang paling susah nak ucap, nak minta maaf dengan orang. Yang kedua, nak say thank you. Yang ketiga, nak puji, nak akur kelebihan orang. Apa kita tahu dalam hati kata, dia ni bisa, tapi nak puji. Pasal aku nak puji dia. Okey, apa yang keempat? Nak royak saya dak. Yang kelima, rindu. Rindu ni tunggu ke tak ada. Masa ada ni rindulah royak. Jangan selain daripada kita tunjuk yang kita rindu, kena royak.
balik ke apa kalau jumpa dengan man ni royak dak royak ke ma gitu ma Nadia rindu sangat ke man pas Nadia nak gujau nak mana nanti kena royak nak apa kata-kata kita tadi ni pertama dia menimbulkan aura positif, yang kedua membahagiakan orang yang kita sayang tadi. Kita membahagiakan orang ni tak semestinya dengan wang ringgit. Tunjuk kita sayang, tunjuk yang kita suka, dan selain daripada juga kena royak. Kadang-kadang yang kita tunjuk terutama sekali salah erti. Kita ni sayang dia, kita ambil berat, kita layan dia, kita gini, tapi dia merasakan yang kita ni tidak ambil berat, dia merasakan kita ni tak sayang. Kenapa kita tak royak sayang? Tak. Saya panggil sayang yang tidak terucap. Rindu yang tidak terungkap. Tak. Tu orang panggil rindu dendam tu. Dalam bahasa Melayu dia sebut rindu dendam. Rindu dendam ni makna benda hak tak tertunai lah. Tu panggil rindu dendam lah. Rindu dendam ni makna suatu benda yang tidak tertunai. Rindu, apa rindu sangat rindu dendam. Kesudahan yang tidak tertunai. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ni selain daripada kita kata kita nak hidup di kalangan orang yang membawa aura positif kepada kita, kita tak sehidup dari kalangan orang yang kita panggil bersifat toksik ni tadi. Dan masa yang sama kita nak kutip juga pahala bersama-sama dengan rakan sahabat kita. Kita nak masuk ke syurga, bukan nak masuk kita seorang-seorang, nak masuk bersama dengan rakan sahabat kita. Kenapa? Kerana itulah yang Allah SWT atas kita ke dunia ni supaya kita hidup berkomuniti. Biarlah kita ni bahagia bersama. Kenapa? Kalau kita bahagia seorang-seorang dan kerana bahagia kita tadi kita tidak share dengan dia, kita tidak orang panggil menunjukkan dia jalan-jalan bahagia, kita nak bahagia esok-esok kita tak akan bahagia. Kenapa? Kita juga akan dipertanggungjawab di sisi Allah SWT. Kerana betapa kita hidup di dunia ni tadi kita tidak kita tidak ambil berat tentang orang sekeliling kita. Waktu pandang kita takut. Panggil benda-benda paling simple dalam hidup kita lah. Yang kita mampu buat, tak perlu modal pun. Dan akhir sekali dalam kita nak kita buat hati tadi ni, orang panggil pertamanya nak membangkitkan mood daripada kita tak hok perasaan tak comel tadi. Pertama cuba kita senyum. Bila kita senyum tu dia dah banyak dah dari segi orang panggil aura positif tu ada. Yang kedua tu orang-orang marah kita tadi ni kan dengan muka kita ni, muka merah padam kita marah kat orang, muka kita gerai kat orang. Bila kita senyum ni, darah tak akan mengalir menyebabkan mood orang panggil riak wajah kita tu bertukar menjadi ceria lah. Senyum. InsyaAllah dah boleh buat. Dan insyaAllah rasanya banyak dah untuk perkongsian kita. Buah-buah, tidak kita nak buah saja, tapi buah yang insyaAllah akan menjadi saksi antara kita. Ambillah yang baik sebagai pengajaran, yang tak comel kita buat jauh-jauh. Kalau itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.